Assalamualaikum, kembali lagi dengan Nabisa Catering. Hari ni saya nak ajarkan resepi cempedak goreng versi Nabisa Catering. Korang kena ikut video ni sampai habis, jangan skip ya. Okey, sekarang saya nak ajarkan cara kita potong buat cempedak ni. Kita keluarkan semua ya. Okey, kita dah asingkan semuanya. Sekarang kita nak buat bancuan tepung. Masukkan 1,5 sendok tepung gandum. Tepung beras dalam setengah sendok. Masukkan sedikit kunyit. Masukkan sedikit garam. Okey, sekarang kita gaul sekata. Adunan ni tak boleh terlalu cair dan juga terlalu pekat. Masukkan setengah sudu gula. Masukkan semua buah cempedak dalam adunan. Masukkan minyak masak. Api dah panas, sekarang kita goreng ya. Cempedak goreng dah siap. Resepi ini memang sesuai sangat untuk kita minum petang. Sebarang tempahan boleh kontak 016 250 1873. Assalamualaikum.